Aduan rakyat yang buat saya serba salah. Setiap bulan, saya bertemu sendiri penduduk di kawasan parlimen saya untuk mendengar masalah mereka. Dalam istilah demokrasi, konsep ini dipanggil klinik kawasan ataupun konstituensi klinik. Sebab wakil rakyat ni macam doktor sebenarnya. Penduduk akan datang, nyatakan masalah ataupun pandangan mereka mengenai sesuatu perkara. Mana yang dalam pengetahuan kita, kita akan bagi pandangan atau nasihat. Ada yang kita boleh bantu atau ambil tindakan, maka kita wajar susuli perkara-perkara itu dengan tindakan. Dalam banyak-banyak perkara yang saya dengar sendiri dari mulut penduduk, ini adalah salah satu yang buat saya serba salah. Ia mengenai kisah hiba seorang ayah yang ingin berjumpa dengan anaknya yang terpisah. Keadaan adalah rumit kerana telah menjadi kes mahkamah dan dia didakwa mengabaikan anaknya. Dia seorang bapa tunggal yang melalui perceraian dan anak duduk dengan bapanya sebelum inilah. Sudah tentu kita perlu mendengar semua pihak. Ada banyak pihak yang terlibat dan kita juga berdoa agar proses di mahkamah berlaku dengan adil. Tetapi mana-mana ayah pun akan rasa sedih bila melihat seorang bapa mengeluarkan air mata untuk berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang terpisah. Saya kongsi luahan bapa ini, semoga memberi perspektif dan keinsafan dalam kehidupan seharian kita. Bila mana mahkamah putuskan saya tak boleh berjumpa dengan anak-anak, dekat cakap sekalipun itu sangat-sangat deep pada saya. Sebab saya rapat dengan anak-anak. That's a tricky bit because sebenarnya bila dia dah didakwa dan juga kes mahkamah kan, it depends very much on the lawyer that you have, because dia kena dia menang kalah tu di mahkamah kan. Dan saya kalau kes-kes defamation ni saman sebab fitnah ke apa tu, saya memang pakar kan, so I know the law at the back of my hand. Anak memang tak ada kontak dengan anak langsung lah, sebab anak semua yang akan jadi saksi kan. Saya tak dibenarkan. Yalah. Tapi dalam sudut rasional ni, saya sebagai seorang ayah tangga, atas sebab apa dia tak membenarkan saya untuk bertemu dengan anak-anak? Sebab you dah jadi OKT. Tak pernah dalam jangka hayat nak masuk dalam penjara. Ya. Pengalaman yang Tak apa, dia kira ujian. Yalah, selalunya orang yang susah banyak. Kalau itu ujian, ada benda yang lagi baik something kan. Tapi yalah, kesian lah kan.